Betul ke orang cakap BMW ni kereta banyak makan wang? Setahu Aunty, BMW ni kena beli signal asing je. Okay, hari ni Aunty nak tunjuk macam mana nak servis kereta BMW M2. Untuk minor servis, first kita drain minyak dulu. Aunty tak larat lah nak turun Aish. Tolong buat Aish. Yelah, Aunty. Mula-mula kita keluarkan dulu oil filter yang lama. Okey, lepas kita drain minyak, kita letak oil filter baru. Aish, tolong pasang. Okey, Aunty. Ya, bila dah drain minyak dan tukar oil filter yang baru, barulah kita boleh letak minyak yang baru. Untuk M2 ni, enjin dia 3.0 twin turbo. Jadi, grade minyak yang sesuai 5W40. Senang je kan servis kereta M2 ni. Alah, lebih kurang servis Myvi. Macam kereta M2 ni, Aunty baru je ambil dekat Port Klang pagi tadi. Lepas tu sampai ke showroom, Aunty terus servis. Untuk M2 ni, harga minor servis dan full inspection RM750 je. Harga tu dah termasuk parts, labor dan transport ke rumah korang. Dan full diagnose system. Jadi, banyak makan wang ke tidak servis BMW ni? Jadi, kalau korang nak servis BMW, Roger je Aunty dekat Mija Autocare.